Ayah saya ni memang suka teh, terutama teh tarik. Siang, malam, pagi, petang, teh tarik je. Sampailah satu hari, ayah pening kepala. Jumpalah doktor. Doktor kata gula ayah tinggi. Sampai bergurau. Encik nak kena potong kaki ke? Sejak daripada hari tu, ayah mula cari teh sihat yang lain untuk ganti teh manis yang selalu dia minum. Doktor ada sarankan minum teh moringa. Ayah pun cubalah. Dari mula cuba dah berkenan katanya. Tak pahit, rasa pun boleh diterima. Ditambah pula, ayah memang suka teh. So tak larilah daripada selera ayah. Yang lagi kelakar, setiap kali bancuh teh, mesti ayah akan bancuh satu jug. Sebab nak hasut kami satu rumah minum juga dengan dia. Lepas 2 bulan, ayah jumpa doktor lagi. Doktor siap puji kata, gula encik dah turun banyak. Belagak ayah depan kami. Tapi sebagai anak, saya bangga. At least, kurang-kurangnya ayah dah lebih sihat dan tak bergantung dekat teh manis macam dulu. Kalau anda pun ada orang tersayang yang suka teh tapi nak kurangkan gula, cubalah kenalkan dengan teh moringa. Rasa yang tak pahit, badan jadi ringan, gula pun boleh turun. Kalau nak beli juga, boleh tekan dekat TikTok shop kita orang, okey?